Di hentian bas yang sama, aku sering nampak dia. Selalunya aku turun, dia pula naik. Tapi satu hari, dia tertinggal beg dia. Aku fikirkan, mungkin esok aku boleh pulangkan balik. Jadi, aku pergilah ke hentian bas tu. Untuk bertemu dengan siapa, namun hidup perlahan membawamu datang. Sampai satu ketika, harapan tu mula pudar. Hari-hari yang biasa kini terasa berbeda. Sehinggalah pada hari tu, tanpa diduga, kami bertemu lagi. Cuma kali ni, aku pula tak bawa beg tu. Dan buat pertama kalinya, aku tegur dia. Kami janji untuk bertemu di taman tema selepas tu. Kononnya nak memulangkan beg. Malam itu, perbualan kami bukan lagi tentang beg. Barulah aku sedar, kadang-kadang takdir cuma menunggu satu alasan yang kecil. Kau masuk ke dalam hariku tanpa meminta apa-apa, tanpa banyak kata, pelan-pelan yang biasa menjadi istimewa. Dan aku Bagi kami, itulah alasan beg kuning mesti diaiwani. itu